Hai, bersama saya lagi Syafiq dari Rumah Motor. Hari ni saya nak perkenalkan sebiji motor daripada Yamaha MT-09 keluaran terbaru, guys. Okey, potong pendek kita cerita pasal spek enjin dia. Spek enjin dia didatangkan dengan 890cc, 4 stroke, 4 valve, liquid cool, double WHM dan juga 3 silinder, guys. Untuk motor 900cc. Dia punya max power pula 87.5 kW pada 10,000 RPM. Dia punya max torque pula 93 Nm of torque pada 7,000 RPM. Power, guys, motor ni. Okey, untuk bahagian depan macam biasa, lampu utama dia didatangkan dengan LED. Sama juga dengan signal dia didatangkan juga dengan full LED untuk bahagian hadapan. Okey, untuk bahagian depan dia belah bawah kita boleh tengok dia didatangkan dengan telescopic upside down fork. Okey, untuk bahagian brake dia pula didatangkan dengan double disc brake dan juga ada ABS. Itu wajib untuk rider-rider. Untuk bahagian meter dia pula kita boleh tengok dia datangkan macam biasa TFT LCD meter. Dekat meter dia kita boleh tengok dah datangkan dengan full indicator yang kita perlukan. Contohnya macam untuk lampu atas bawah, signal dan juga gear. Okey, untuk motor ni korang tak perlu risau kalau korang nak jalan jauh. Sebab kapasiti minyak dia didatangkan dengan 14 liter. Dengan seat height dia cuma tinggi lebih kurang 825 mm je. Untuk orang yang ketinggian 165 dan ke atas tak ada masalah. Okey, kita pergi kat bahagian belakang pula. Bahagian belakang dia macam biasa didatangkan dengan full LED untuk lampu belakang dan juga LED untuk signal. Okay, untuk bahagian belakang dia pula kita boleh tengok suspension dia link suspension swing arm. So memang sedap dan comfort untuk ride. Kita pergi ke bahagian brake dia pula. Brake dia didatangkan dengan single brake disc bahagian belakang. Okey, jangan nak minta lebih-lebih. Dia bagi brake disc belakang dah cukup tu. So, untuk korang yang mana berminat dengan MT-09 keluaran terbaru, boleh scan QR code dekat bawah, guys. Bye.